Sepanjang kisah yang kita karang, hingga tiada dayaku menuktakannya. Sungguh aku tak pernah mengenal lelah. Hey guys, back to Irfan. Mantap. Jadi inilah masa dia untuk partnership yang terakhir dalam AI Team untuk tahun 2025. Di mana untuk partnership sementara batch 3 ni menjadikan partnership terakhir, sebab ini pun dah bulan 12 dan nanti 2026 kita akan mulakan dengan line up baru, partnership baru. So kita nak akhirkan partnership tahun ni dengan sementara batch 3. Aku tak sabar sebenarnya. Bila tanya partnership dia ada dua je, antara tak sabar dengan takut. Takut aku salah aturkan orang, aku salah satukan orang dalam gandingan partner ni. Sebab macam aku cakap, every time kalau sementara masuk, ini adalah salah satu tanggungjawab aku dan tanggungjawab mentor dia, partner dia yang berhadapan dengan sementara. Dan macam kita tahu, untuk sementara batch 3 sahaja yang paling ramai underdog, aku panggil underdog yang tidak ada followers paling banyak Masa batch 2 pun kita tahu, kita ada Iqmal Noor yang memang dah tinggi followers, Azan, and then kita ada Dak Viral, batch 1 pun tinggi-tinggi juga. So batch 3 ni paling tinggi pun memang Kiss je. Tu pun dah kena ban. Okay, so akaun dia kena ban. Jadi mungkin orang akan siapa korang ni, tapi bagi aku sebenarnya aku tak kisah pun benda tu. Sebab kalau kau tengok di sebelah kiri kanan korang pun bermula daripada nol, tidak ada apa-apa juga. Okay, followers rendah juga. Tapi alhamdulillah aku berjaya juga sampai ke sekarang. Saya tak ada masalah. Cuma biasalah, mulut orang kita tak boleh nak tutup. Okey. Jadi tanpa buang masa, macam biasa kita akan tanya dulu siapakah yang dia pilih untuk partnership sementara yang terakhir untuk tahun 2025. Kita mulakan dengan apa pun, tahniah Aisyah, gerak. Okey. Jadi silakan Aisyah terlebih dahulu. Untuk partnership kali ni, Aisyah ada 3 orang dekat fikiran Aisyah. Oi, ramai kan? Wow. Oh my god. Okey. Pertama, sama ada Aisyah nak habiskan tahun 2025 dengan orang yang sama, iaitu Aiman Junaidi. Yang kedua pilihan saya adalah Boboy. Sebab dengar dia bagi surat kat saya semalam waktu saya tak ada. Dia tak bagi surat pun. Ya ke? Ayat tu dekat saya lah kan. Saya tak tahu sebab saya macam thank you Boboy. Okay. Dan orang yang terakhir adalah orang ni dia macam mana saya bagi? Waktu first time saya nampak dia, lambat betul efek kau waktu first time saya nampak dia, saya rasa dia sangatlah type saya. Orang tersebut adalah Syafiq. Kau buat sajaku dalam kenyamanan, saya rasa bahagia dalam kepelukan. Genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan, karena miliki kuasa Dan dia bukan sahaja secara fizikal menarik, tapi bila dia bercakap, personality dia tu pun macam light up the room lah. Dia takkan tak menarik tu. Tak menarik tu. Okey, itulah ketiga dekat fikiran saya lah. So aku perlu Tak terserah habis lah. Itu saya punya macam biasa, kena satu Syah. satu je. Aduh, saya tak boleh lah. Saya rasa tamak bulan 12 ni. Saya rasa saya nak, ni yang saya nak sangat-sangat lah. Syafiq. Jaga-jaga jangan main mata, nanti jatuh cinta, angaukan melanda. Soal hati jangan main gila. Kenapa kau pegang mic ni? Bukan nak mojok dia. Okey, faham. Ya, terima kasih. Oi, sabar.
Semalam tak ada oksigen dah, sister tu. Kenapa? Ada rebutan. Ini yang kita suka, ada rebutan. Okey, Ihin silakan. Ihin, macam kita tahu, sister tu dah habis oksigen dah semalam. Dah sampai rama-rama dah keluar belakang. Jadi siapa pilihan untuk Ihin? Pemilihan untuk Ihin. Aduh, Ihin tak tahu lah. Ini ada 2 orang kot. Tamak gak kau Tak boleh, seorang je. First Ihin rasa mungkin Una kot. Sebab ni rasa Sebab? macam tak ada orang pilih dia lagi. Betul Ihin pilih dia. Dia dapat juga tahu semalam. Kita geng. Okey, Una satu lagi? Satu lagi mungkin Kiss kot. Kiss. Tapi dia suka yang masak-masak. Bukan, sebab orang selalu panggil saya Ihin, dia panggil saya Ihing. Macam tu saya rasa. Oh. Jadi Ihin berani untuk ambil tanggungjawab tu lah. Saya tak kisah sampai mana-mana be. Tujuh je kan? Okey. Fae, silakan. Kenapa saya yang kedua? Saya memilih orang yang tiada dipilih. Tiada dipilih. Boy semalam tak dipilih. Tak dipilih boy kan? Kesian dah. Okey, orang yang saya pilih adalah Boy berharap. Boleh boy. sorry boy, kau nak pilih aku. Saya pilih tetap Rahmat Musa. Uish. Gila lah benda ni tak jangka siut. Tak tahu pilih siapa sebenarnya. First time tu aku dengar benda ni. Sebab saya tahu orang tak ada mau sama saya. Ha? Sebab saya tahu orang tiada mau sama saya. Engagement saya sudah jatuh. Jangan cakap macam tu. Saya tidak naik, saya tidak lalu FYP. Jangan cakap macam tu Fae. InsyaAllah ada rezeki nanti Fae pun akan naik macam orang lain juga. InsyaAllah view pun akan makin meningkat apa semua. Saya bilang baik-baik be. Saya tidak menjadi baik tapi inilah diri saya. Yang untuk Lufae macam kita tahu saya adalah peminat tegar Lufae. Kenapa sudah tamat masa saya? Sebab saya tengok komen semalam dah ramai support. Jadi sudah tamat kerja saya. Kerja saya sudah tamat sebagai orang yang haters Lufae. Aku mengikut keadaan. Jadi sebab orang dulu kan orang kecam, jadi aku turut kecam. Bila orang dah support, aku mulai support balik. Tapi sebenarnya masa aku kecam tu, aku haters tu, sebenarnya itu bukan diri aku. Aku terpaksa tau, aku jadi macam menahan tu. Sekarang ni aku sangat gembira melihatmu memilih Luqman Musa. Itulah dia pilihan untuk Fae, Luqman Musa. Okey. Jadi itulah dia. Kita pergi ke seterusnya. Pertanyaan seterusnya. Syah, Rina Marcella. Untuk pilihan saya batch 3 ni, saya tak tahulah kalau korang expect ke tak, tapi saya ada seorang ni. Saya memilih Aiman Junaidi. Tak expect? Tak. Twist. Akak pun tak expect kenapa Aiman. Sebab saya saja nak cuba try berpartner dengan dia. Sebab saya nampak dia rajin sekarang. Saja nak try cuba. Dia memang rajin. Share pemalas sekarang 2 minggu dah tak post konten. Mana tahu dengan dia jadi rajin lepas ni. Okey. Sebab rajin. Aku sekarang bahan je. Dengan Lufae je, Lufae okey. Okey. Dengan orang lain aku sekarang haters orang lain. Okey. Aiman Junaidi. Okey, boleh dipikir-pikirkan. Masih ada masa lagi. Seterusnya makan. Luqman Musa. Partnership kali ni saya memilih, korang pun dah tahulah, Siapa tu? Fae. Apa? Oh my god. Happy doh. Saya ada sebab. Ada sebab. Sebab semalam seorang je yang bagi surat kat saya.
Okey. So saya tahu surat tu milik Fael. Saya tak nak jatuhkan martabat seorang Lokman Musa mengejar seorang wanita yang tidak memilihnya. Betul. Saya bersyukur sangat-sangat kerana pilihan korang sama. Inilah yang saya doakan daripada semalam. Kebahagiaan tu lupa Fans lupa saya fans. Saya dah fans dah. Tengok aku kecam ke tak kali ni. Kalau kecam aku tukar balik. Okay. Alright. So Lokman Musa memilih Lufa lagi. Masih lagi nak tukar. Seterusnya kita pergi kepada Ira. Kalau saya banyak sebenarnya. Tapi saya pilih seorang je lah. Kekanda. Kenapa Kekanda? Sebab hari tu dia pilih saya. Jadi saya rasa saya masuk sini pun sebab dia. Kalau tak, saya tak ada pun kat sini. Second option. Saya remind second option. Ya. Second choice. Tapi Second tak choice. apalah. Tapi tak apa. Daripada yang lain tak pilih saya. Oh, faham. Itulah dia. Pilihan Ira adalah Kekanda. Seterusnya makan. Okey, untuk pilihan saya untuk partner 2025 bulan 12 ni. Ya, ini partner terakhir kau dah, Mat. Joko. Torped tak ada kau. Alamak, habis kontrak dah. Perhatian kepada semua, juga kepada talent dan juga luar. Ini adalah partner terakhir untuk Mak Khan di dalam AI Team 2025. Tak boleh sambung kontrak. Silakan Mak Khan. Okey, so untuk pilihan saya sebenarnya saya ada dua orang. Okey. Yang saya nak. Orang first tu saya nak partner dengan Rina. Rina. Okey. Second tu bila dipikir-fikirkan balik, Abang cakap saya last partner apa semua kan. So saya rasa last dance saya nak dengan Kiss. Okey, kenapa Rina, kenapa Kiss? Okey, first kenapa Rina sebab saya mula tertarik dengan dia time Port Slave. Saya mula tertarik dia dengan situ. Saya macam sedap juga kalau aku partner dengan dia ni. Kiss kenapa last dance untuk? Kenapa dengan Kiss? So sebab tahun ni kan saya mula dapat balik partner apa semua kan. So untuklah partner ni saya rasa nak dengan talent sementara. Saya rasa macam tu. Okey. Alright, so pilihan yang lebih besar adalah Kiss lah. Okey, so Mak Khan memilih Kiss. Seterusnya Aslah. Untuk saya rasa sangat mudah jawapan ni. Sebab Abe, Kak Bella and semua dah tahu Aslah akan pilih siapa. So jadi Aslah untuk partnership terakhir 2026 ni Aslah akan memilih 2025. Awal. Yang terakhir untuk batch ni 2025 Aslah akan memilih Boboy. Boboy. Cinta kau dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa, saya sayang kau orang lain bukan. Aslah. Sekali je bos, sekali je. Sekali je. Ni kau buat gini. Ni aku tengok video kau. Buat sekali lagi. 1, 2, 3. Masa ikan bilis. Itu je view paling tinggi kau. Oh ya ke? Alright. Ha? Tak expect apa? Aslah pilih Boboy. Tak expect apa? Saya Nak kena tahu. Abang nak tahu kenapa? Sebab semalam saya tak tahu dia yang masuk. Jadi saya tak prepare surat untuk dia. Jadi bila saya tahu dia yang masuk, saya macam alamak, saya tak ada surat. Macam itulah. Ya. Lepas tu hari ni Abang jangan risau. Ada poket.
Ini ialah surat untuk Boboy. You can take it. Hai Boboy, saya Aslah. Saya Boboy, handsome betul pula kau. Dadah dia tulis. Dadah. Dia tulis. Lain tu. Saya dah biasa. Okey, hai Boboy. Saya Aslah. Saya dah biasa dengan orang Sabah. Jadi saya dah pandai cakap Sabah. Maaf, biarkan awak kosong semalam tanpa surat. Saya harap Abi bagi awak dekat saya. By the way, awak first time datang Semenanjung kan? Nanti kita teroka sama-sama. Ya bang. Saya pun sebenarnya ada juga mau bagi Aslah. Sebenarnya tim saya mau datang sini, saya memang mau partner dengan Aslah pun. Dadan. Ini tim kami itu Gestimiri hari itu bang. Aslah ini untuk kau Aslah. Lainnya buka aku. Boboy Aslah. Aslah Boboy. Oh, dia fans Aslah. Saya sebenarnya fans. Itulah tu aku. Itu gambar saya masuk orientasi. Bagi tahu. Sebenarnya tim saya dipilih pun, alamak dipilih aku. Macam mana ni ya? Saya teruslah, Aslah lah. Terus saya pikir Aslah aja. Aisyah tu saja-saja siap tu. Okey. Tengok ni. Nak tengok. Tanggal 27. Oh, lama sudah. Lama dah. 27 hari bulan. Sudahlah aku bagi si Aslah ni. Nah, Aslah untuk kau. Alright, tak apa. So itulah dia pilihan Aslah adalah Boboy. Tiba-tiba kan? Tiba Okey, tak apa. Seterusnya adalah Syami. Wih, kami ni stand baru. Dia suka ambil cabaran ni. Betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Memandangkan dah bulan 12 ni hujung tahun dah. Sudah-sudahlah bercerita tu. Okey, so memandangkan semalam saya tak dapat surat. Saya agak kesal lah. Ramai yang tak pakai bakat saya yang ada ni. Kan? At least kalau tak ada kat YouTube, at least korang adalah job live post ke apa lepas ni. Macam Melo pun. Banyak lah job live post lepas, macam korang cakap Milo tak berjaya. Melo banyak. Melo, Talia tengah cari orang tu. Okey. Untuk pemilihan kali ni saya berbeza sikit. Saya ada 3 orang saya aim. Saya aim dia ni memang dah lama sangat. Okey. Dah lama tak dapat. Kali ni saya akan pastikan dapat. Okey, yang pertama. Segabut aku ni. Siti Hazarina. Yang kedua. Hazarina. Dan yang ketiga, Rina. Tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan So setelah saya fikir kan, saya fikir, saya boleh buat ni, saya boleh buat. Dan saya fikir, akhirnya kesudahnya jawapan saya adalah saya memilih Sophie. Aduh. Okey, itulah pilihan dia. Sophie. Silakan. Sophie. Okey, untuk Sophie rasa untuk dah hujung tahun ni kan. Dengarlah dulu. Untuk hujung tahun ni dan batch ketiga untuk 2025, Sophie memilih, ikutkan sebelum Sophie beritahu, Sophie nak kelainan sikit. Sophie rasa bila Sophie dengan dia, Sophie dapat rasa kelainan, dapat vibe baru. Dan Sophie rasa ramai sangat orang ship Sophie dengan dia. Dan orang tu adalah Harry Azrul. Tak expect it. Tak bincang pula pasal benda ni. Okey. Alright, tak mengapa. Itulah pilihan Sophie adalah
Harry Azro. Alright, so seterusnya kita pergi ke Irfan Daniel. Okay, Assalamualaikum. Alright, untuk pilihan batch 3 ada 2 pilihan. Oh. Tapi satu je saya ambil. Okay, satu je. Okay, saya memilih Share. Share. Sebab apa? Ah? Sebab saya rasa mudah untuk bekerja sama. Oh. Share tak pilih kau. Tapi Share tak pilih kau. Keputusan semua di tangan Abel, bukan dia. Keputusan aku merujuk kepada korang punya pemikiran dan juga korang punya rujukan. Okey, tidak mengapa. Kita pergi ke seterusnya. Mira. Okey. Untuk Mira, untuk talent batch ketiga, orang kata partnership last untuk Mira untuk tahun ni. Mira dah tukar fikiran. Mira ada 3 choice. Ya, sebab semua orang tamak, Mira terpaksa tamak juga. So, pilihan Mira kini dan selamanya Syafiq. Kekasihku masihkah ada di hati, cinta kita masa lalu yang ku. Dapat balasan ni gampang. Okey, itulah dia. 3 nama. Masih lagi nama sama. Tapi tidak bertepuk sebelah tangan lah tadi. Tak tahulah bertepuk sebelah tangan ke tak. Macam Syami tadi, dia... Itulah. Jadi kita pergi ke seterusnya. Pilihan untuk Aiman Junaidi. Saya punya pilihan, saya ada 3 pilihan. 3 pilihan. Tapi, 3 nama juga. Tapi disebabkan Share memilih saya, dia tambah 1 jadi 4. Kau tunggu kau. Nama yang kau tak sebut aku letak sekejap lagi. Sila sebutkan. Okey. Saya tak tahu, saya masih bercelaru di dalam kepala otak saya disebabkan semalam saya tak datang. Bukan sebab tu. Sebab kau potong rambut macam tu. Aku bercelaru kepala. So, untuk pilihan pertama saya adalah Siti Aisyah. Okey. Yang kedua, siapa nama dia? Ira. Oh, nama dia pun tak tahu. Taklah, semalam tak datang. Okay. And then yang ketiga, Kiss. Okey. Yang keempat, Share. Okey. Share tu tambahan ni sebab Share pilih dia. Itulah Kak Share. Saya tambahan. Okey. Saya ni jenis yang orang kata bertanggungjawab. Setiap bulan mesti ada 17 konten. Oh, betul. Jadi pilihan yang nombor 1? Pilihan yang nombor 1 disebabkan saya rasa macam dia adalah orang yang berani cakap depan-depan dalam konten sebab dia pilih saya. So, pilihan saya Share. Okey, seterusnya Siti Hazarina. Buat pertama kalinya Rina rasa Echah pandai membuat pilihan. Okey. Sebab sebelum ni pilihan dia semua ke laut. Okey. Jadi Rina memilih. Aku tidak setuju kat situ. Di mana? Pilihan dia bersama Daus okey apa? Dauman okey apa? Bagi saya tak. Jadi saya memilih pilihan Aisyah iaitu Syafiq. Oi, adik-adik kamu kan? Bukan sangat adik-adik, tak mau miran. Laku. Buat body je apa ni. Okey, jadi perebutan adik-beradik tambah dengan Mira. Jadi ini adalah keputusan yang sangat sukar. Mira paling strong. Yes, untuk alibi Mira paling strong sekarang ini. Tetapi semuanya di sini. Jadi, jom kita dengarkan pula dari Azro.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama sekali, kalau bab pilih partnership ni, saya tak kisah pun dengan siapa-siapa. Kalau Abel rasa itu yang sesuai dengan saya terima dengan hati yang terbuka. Aku dah pernah bagi ayat macam ni. Kalau untuk nak bersaing secara sihat dan ramai yang new gen pun yang grab opportunity untuk guide talent baru lagi sekali. Macam Aiman, Aslah, Aisyah buat. So saya sebenarnya nak juga buat benda tu, tapi saya tengok balik pada Mat yang sangat-sangat berusaha sebelum ni untuk guide talent baru. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain. Saya rasa saya akan pilih orang yang memilih saya, Sophie. Aku tertanya, aku rasa macam tidak percaya. Adakah ini benar-benar? Tak, Mi dengar lu. Tak, sebenarnya Jadi jawapannya adalah saya milih Sophie. Tapi kalau terpulang, saya kalau pilih Sophie. Unexpected betul. Aku unexpected bila mu pilih Sophie. Bila Sophie pilih mu unexpected 50%, tapi bila mu pilih Sophie itu unexpected 100%. Betul tak? Sebab sayang? Ada satu sebab lagi. Sebenarnya salah satu yang saya terfikir juga kenapa saya kena pilih Sophie ni. Sebenarnya saya nak pilih antara dua talent sementara. Tapi bila saya fikir-fikir, saya tengok Sophie ni pun macam talent sementara sebab tak ada konten. So saya tak opportunity situ lah. Jadi ini antara kejutan terbesar. Tapi apa pun, kita akan berbincang, betul yang? Betul. Kita akan berbincang tentang hal tersebut. Bukan untuk korang saja tapi untuk semua. Dan kita akan terus tanya kepada Kiss. Saya ikutkan ada dua pilihan. Tapi tiba-tiba jadi Pak. Oi. Tamak Halobi. Tak apa, tamak tak apa. Okey. Pilihan pertama saya, Pilihan pertama, Mak Khan. Mak Khan pilihan pertama. Sebab saya rasa energi saya dengan dia boleh masuk. Ya, sama-sama. Boleh ngam. Betul-betul, sama-sama bocah. Okey. Kedua? Yang kedua, Harry Azrul. Harry Azrul. Okey. Ketiga? Yang ketiga ni baru malam saya terfikir. Baru semalam. Sebab dia Istiqorah ke? Bukan. Okey. Sebab dia komen kat live saya. Kiss Pan. Pan. Irfan. Fans yang komen bukan saya. Bukan kau komen lah. Bukan, dia fans saya komen. Fans. Siapa komen? Fans ke dia? Bu. Bu mana? Bu event mana? Both. Okey. Astaga. Both, dia kata both. Saya masuk live dia. Tapi saya tengok orang komen. Nampak orang komen Kispan. Terus Ipan komen lah, siapa Kispan? Baru dia cakap ni. Rasan nak Kiss. Saya baca komen je. Okey. Orang kata Ipan komen, saya hoi lah. Okey, keempat. Yang keempat ni. Tolong ah. Pilih je, tak apa. Tolong ah. Tak apa, bukan nak siapa, pilih je dia, tak apa. Tolong ah. Tapi saya siang kat kau ni. Sabar. Yang keempat saya pilih Ihin. Ihin. Bukan. Okey, tambahlah kelima. Ami. 5 orang Wih, sungguh banyak. Tapi pilihan pertama? Maaf sebab dia pilih saya. Maaf sebab dia pilih ni. Tapi Mak Khan ni memang dengan Terengganu ni dia memang tak boleh pisau sikit. Ya. Okey. Terima kasih. Dan seterusnya ke Kanda. Okey, untuk pilihan saya rasa kalau saya pilih dia ni first time dia jadi rebutan. Okey. Sebab ada orang dah pilih dia. Dia tak pernah pun dalam konten-konten direbut-rebut. Dan saya memilih, saya nak realisasikan impian dia untuk menjadi rebutan orang ramai, iaitu Una.
Bersyukur sikit. Una menjadi rebutan. Siapa rebut dia? Ihi rebut. Oh, kau akan berebut dengan Ihi. Berebut dengan Ihi. Power lah. Sorry Ira. Dia macam unexpected macam ni. Orang yang direbut pun unexpected, orang yang merebut pun unexpected. Selalu dia mempertahankan. Macam kau memang selalu rebut, kau tak mempertahankan pun. Tapi for now, saya akan mempertahankan Una. Jadi guys. Oh, kanda blushing siut. Okey, jadi korang dah dengar sendiri kedua-dua ni. Cakap macam tu. Aku tak tahu. Aku sudah cuba yang terbaik. Aku pening, aku dah cuba yang terbaik. Tapi itulah dia. Okey. Jadi seterusnya Una dulu. Okay, so tak perlu basa-basi lagi lah kan? Tak perlu basa-basi lagi. Tak perlu basa-basi lagi sebab saya tak fikir langsung sebab memang saya aim dia daripada lama lagi. Nama tersebut iaitu ada 2 nama. Okay. Dah 2 Okey, silakan. Muhammad Iskandar. Okey. Satu lagi? Muhammad Iskandar. Muhammad Iskandar. Yeay. Seterusnya apa boy? Saya ikut macam cakap Harry juga. Macam Harry kan dia pilih dengan orang yang dia pilih dia. Kalau begitu saya pilih Aslah. So dia pilih saya kan. Aisyah pilih kau? Dia pilih pilihan kedua untuk saya. Oh iya ke? Jadi saya tak mau. Jadi saya sudahlah kau. Saya pilih Aslah. Aslah. Aslah adalah pilihan Boboy. Jadi seterusnya adalah Capek. Okey, Capek. Engkau yang terakhir sebab ada 3 orang pilih kau. Tapi mengikut alibi yang konten pertama, konten kedua kita dah tahu pilihan dia. Tapi ini kita nak tengok betul-betul siapakah pilihan dia. Yang semalam kau cakap tu baik. Okey, baik. Tuan tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni macam mana nak jawab? Saya memilih orang yang ada 3 orang kan pilih saya. Tapi saya pilih nak berdiri ke? Tak payah. Saya pilih orang yang pertama memilih saya. Tapi bukan untuk konten hari ni. Konten pemilihan partner waktu talent sementara iaitu Mira. Kau yang miliki semua cintaku. Sebelum Aisyah memilih saya sangat menghargai orang yang memilih saya, tapi Mira terlebih dahulu dah pilih saya. Jadi saya sangat-sangat menghargai. Jadi saya tetap dengan pilihan saya, Mira. Menjaga kamu meski waktu telah terhenti. Ku akan Sabar adik-adik Sabar. Jadi pilihan sudah ditetapkan oleh korang semua. Jadi sekarang ni tinggal masa untuk kami berdua membuat pilihan siapakah untuk Syahmi. Berat. Tapi tak apa, kita akan cuba yang terbaik ni. Okey? Okey. Jadi sampai masa untuk kita mulakan partner. Let's go. Okey. So, saya sudah berbincang dengan saya punya bini. Saya sudah berbincang sama saya punya bini. Saya sudah dapat tahu jawapannya. Jadi kita akan mulakan terlebih dahulu dengan shape yang paling susah sekali untuk kita gambarkan kat sini. Yang paling istimewa, yang disayangi ramai. Kita akan mulakan dengan salah satu orang tu, iaitu Faika Balkis.
Siapa ni? Ini siapa ni? Jadi Pak Eka Balkis pilih siapa? Luqman Musa. Luqman Musa. Dia memilih masih lagi Lufa Air yang sungguh indah disebut, sungguh indah dipandang. Tapi adakah benda itu akan berlaku? Jadi dengan ini kita akan cuba untuk buat mereka bahagia. Dan partner untuk Fae adalah Luqman Musa. Ku bertentang mata kali kedua, ku memendam rasa kepadanya kali ketiga. Jadi Lufa Air, anda masih lagi bersama. Dan mungkin anda tidak akan dipisahkan. Kerana perpisahan anda akan buatkan saya sakit. You tahu kan macam mana I setiap malam kan tengok konten LF. Malam ni I nak kena tengok live diorang. You tahu kan benda tu kan semalam I cakap kat you kan. Terima kasih untuk Abang Alif dan Kak Bella sebab bagi peluang ni. Di batch 3 ni adalah untuk LF mencuci nama kami daripada kejahatan yang lalu. Kami ingin tebus segala kesilapan dan kesalahan kami. Kami rela untuk menerima segala kejaman lagi. Tapi kami sedar, kejaman itulah yang membuat kami insaf. Inilah cara Allah menegur kami untuk menjadi lebih baik. Kita orang, saya dah tahu dah sebenarnya Abe akan kekalkan LF sebab tak ada siapa lagi yang boleh carry konten Abe. LF dia boleh carry konten Abe. LF je boleh carry konten Abe. LF ni cuba membantu Abe. Kebaikan untuk membantu Abe mendapat tak boleh ni. Mendapat apa? Mendapat, kami bilang orang membantu nilai murni. Kami ingin menyampaikan nilai murni di sini. Kita bagi contoh kepada budak-budak baru macam mana nak perform dalam konten Abe. Dan juga orang di luar. Betul. Aku sangat setuju dengan statement Fae tadi, tapi tidak setuju dengan statement Luqman Musa. Saja je. Okey, baik. Jadilah dia partnership terakhir untuk tahun 2026 untuk batch 3 2025 iaitu Lufa Air. Baiklah, untuk seterusnya adalah Sophie. Jadi pilihan Sophie adalah Harry Azrul. Ya. Dia tak memilih Syami. Aku berat sebenarnya sebab Syafi ni pemenang battle, banyak battle dah menang Syafi. Okay, kita tahu battle luar daripada AI lah. Battle dalam AI pun ada menang juga. Jadi energi dua orang ni sangat-sangat sempurna dah bagi aku. Cara korang kenal each other, bercakap each other. Dan aku minta maaf sebab aku rasa tidak ada yang lebih layak untuk Sophie selain Harry Azrul. So partnernya adalah Harry Azrul. Aku ketawa, tersenyum, aku lihat boyfriend barumu melihatku dengan garang serupa something jalanan. Okey, itulah dia. So sebab Harry pun memilih, betul tak yang kita nak tengok buat combination korang dua. Ada apa-apa kata? Untuk saya, terima kasih untuk Abel dan Kak Bella sebab bagi peluang untuk batch ketiga ni bersama dengan Harry. Sorry Syami. Okay. Kata-kata? Okey, pertama sekali terima kasih Abe, Kak Bella atas keputusan ni. Saya sangat-sangat excited untuk berkolaborasi dengan Sophie.
ada something yang saya sebenarnya ada fikir untuk buat dengan Sophie ni. Konten lah, kontennya menarik-menarik untuk disajikan kepada semua. Dan kalau saya boleh request, nama partnership kita orang adalah Sorry. Sedap tu nama Sorry. Tapi bila korang matchy macam ni, kan, dia nampak yang chemistry kuat. chemistry kuat. Macam visual look gitu. Tak ada, selalunya kalau Sophie berpartner dengan siapa-siapa memang ada benda tu. Oh ya ke? Tapi ni memang visual gila. Ni macam visual gila ya. Sebab korang tak tahu korang akan dipartnerkan, tapi pakaian sama hari ni. Tak respect lah, sebab itu hanya permintaan saya saja. Tapi Abel tunaikan tu macam Lagi satu untuk fans jugalah. Saya memilih Sophie juga untuk fans yang shipkan kita orang. Ya, betul. Ramai kat TikTok. Sorry. Okey, jadi inilah dia partnership terbaru untuk AIT Batch sementara Batch 3, iaitu Sorry. Okey, jadi seterusnya adalah Share Rina Marcel. Okey, jadi pilihan untuk share adalah Aiman Junaidi. Ya, dan sebab nak cuba. Sebab dia rajin. Sebab dia rajin. Itulah dia. Dan Aiman Junaidi juga memilih share, betul? Ya, betul. Pilihan pertama. Ya. Kita telah berbuat fikir-fikir tadi. Kita ikut je kata dia. Kita ikut je kata dia. So, partner share untuk Batch 3 2025 adalah Irfan. Wahai sayang, kau mau saya sikut tu Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalan, baru kau mau percaya dengan kata-kataku saya original. Kenapa aku pilih korang? Satu, korang dah tengok komen yang dekat ada video VTT dekat TikTok tu, dan aku ada komen benda tu. Tapi sebenarnya itu adalah lebay je. Yang first thing first yang aku rasa aku nak try, sebabkan ada satu produk sponsor ni yang ambil korang sebagai host live. Aku masa tu aku deny, ish, gila dia ambil dua orang ni. Sebab bagi aku, ya, lelaki antara yang paling senyap adalah Ipan, dan perempuan bagi senyap adalah Syar. Tapi dia orang berani cuba. And then bila aku jumpa semalam, ini semalam baru ni, aku jumpa that one of yang jaga benda tu, dan dia cakap orang ramai suka masa dekat dalam live. Dia cakap, and produk tu boleh jual secara hebat juga masa korang dalam live tu. Aku cakap, uish, biar betik. Biar bukan biar betul lah, biar betik. Macam aku unexpected gila. So aku nak tengok benda tu dekat sini, betul ke apa yang orang cakap tu, and is it true? Gitu. Jadi itulah antara sebab besar, sebab aku tak sangka kan yang, aku minta maaf lah, aku ada a bit of macam ragu masa mu dua orang live time tu. Aku macam, ya betul, dah lah tak partner kan, korang tak partner, tapi dia ambil untuk, tak apalah sebab time tu kita free. Lepas batch dua keluar kita free, so siapa-siapa boleh buat kan. Cuma ya betul dia ambil dua orang ni, kenapa bukan share dengan Mat ke, share dengan orang lain ke, engkau dengan siapa-siapa ke, tapi kenapa dua orang ni digabungkan? Ya, itulah dia Share dan juga Ipan. Ada kata-kata? Untuk Abel dan Kak Bella, saya nak ucap thank you sebab bagi kita orang untuk bekerjasama, and untuk Ipan, insyaAllah kita boleh buat untuk last partnership tahun ni. Ya. Okay, first thing first, thank you untuk Abang Alif dengan Kak Bella sebab bagi peluang Ipan untuk berpartner dengan Share, untuk bekerja sama dengan Share. And untuk Share, insyaAllah kita buat yang terbaik untuk last partnership ni. InsyaAllah. Ya, itulah dia. Dan inilah dia partnership terbaru, Panshare. Okay, seterusnya adalah
Christina. Okey, untuk Kiss. Ki pilih Mak Kang. Pilihan pertama Mak Kang. Tapi Ki ada 5 tak? Kalau tak dapat nombor 1, nombor 2 apa okey? Nombor 2 dia ambil orang dah. Oh, nombor 2 dia ambil orang dah? Ya. Siapa bro? Oh, Harry. Nombor 3 dia. Nombor 3 dia ambil orang dah. Oh, Ipang. Oh, iya ke? Ya. Lah. Pilihan pertama dia Mak Khan. Boleh. Kelima ada lagi. Kepak ada lagi. Kepak ada lagi. Kepak Ihing. Kepak Ihing. Ihing. Boleh dipikir lagi. Boleh dipikirlah. Okey, jadi untuk Christina Aguilera. Partner untuk Christina untuk sementara batch 3 adalah Makan. Pertama kali aku bertemu seorang gadis seperti dirimu, senyum tawamu. Alright, so Mak Khan, aku partnerkan dengan pilihanmu tadi. Yang meminta tadi, ada 2 orang meminta, Rina dan juga Kiss. Dan mu cakap tadi kalau ini adalah terakhir dalam partnership dalam AI Team, mu akan pilih Kiss. Jadi aku bagi Kiss. Oh, hero terakhir. Ini adalah terakhir untuk Mak Khan. Untuk dia akan dirilis bila habis tahun 2025. Aduh. Tak boleh sambung lagi ke? Dapat mak kita fly high together. Sama-sama naik. Ui. Tak, untuk Naik. sama-sama naik. Kau timbang. Untuk makan tak boleh sambung lagi ke? Ada jika Christina diserap sebagai permanent. Jika Christina tidak diserap sebagai talent permanent AI Team 2026, maka kontrak untuk Mak Khan juga akan habis pada tahun 2025. Mak nak mak. Itu adalah tugas task yang sangat berat. Sebab mau kau tahu kalau Christina dapat permanent, dia perlukan siapa yang strong masa dia dekat sini. Sebab base AI Team untuk permanent 70% adalah pada partnership. 30% adalah pada personality. Tapi selalunya personality yang menarik akan lead kepada partnership yang menarik. Selalunya lah. Macam ni saya, sorry. Okay. Sorry ya. Jadi gitu. Untuk makan, Thank you. kontrakmu akan disambung untuk Sekejap iklan untuk Aisyah. Okay, congrats Aisyah. So, kita kembali balik pada Mak Khan dengan Christina. Okay. Itulah dia tugas untuk Mak Khan dan serta tugas untuk Christina. Tanggungjawab saya juga. Both. So, itu tugas dia. Jika Mak Khan masih ada lagi di sini, so maksudnya Christina pun akan ada pada 2026. Jika Christina tiada pada 2026, maka Mak Khan juga tiada untuk 2026. Bukan kena buang apa semua, release. Berat. Macam lain. Berat tanggungjawab makan. Ya. So, untuk tanggungjawab tu, saya rasa saya akan pikul, saya akan usaha supaya dia pun masuk permanent and saya pun akan di-staykan. So, insya-Allah saya akan buat yang terbaik. Okey. Dan partnership ini diberi nama Kistiman. Seterusnya, boy. Boy, aku ini orang yang paling tidak suka tentang orang yang tidak ada pendirian. Maksudnya, selalunya bila ada part yang bagi surat, pas the batch 1, aku ada marah budak-budak ni. Sebab masa bagi surat, dia tak bagi surat ke orang. Masa tiba-tiba masa ni, dia dah bagi surat. Pendirian dia berubah-ubah. Jadi untuk kau juga, kau berubah-ubah. Jadi sama lah kan? Ha? Sama.
sama apa? Dah lah bang. Takut. Jadi, pendirian kau berubah semalam dan hari ini berubah. Hari ini pilihan pertama kau adalah Aslah. Semalam kau bagi surat dekat Aisyah. Jangan nangis. Enggak. Jangan nangis. Tahan air mata tersebut. Kerana pilihan aku untuk kau, untuk partnership AI Team sementara batch 3 21 hari yang akan jadi mentor kau, partner kau dan juga orang yang kolaborasi dengan kau, yang bawa kau antara kau boleh naik atau tidak. Sekarang ini hanya ada 2 nama bagi aku. Aisyah atau Aslah. Pilihan kau semalam atau pilihan kau pada hari ini? Dua-dua pernah memikul talent sementara sebelum ni. Talent? Seorang memikul Malkosyah dan satu lagi Asus. Dua-dua yang kuat. Aduh, matilah. Jadi expectation agak tinggi bila engkau akan digandingkan dengan 2 partnership yang pernah naik di AI Team. Jadi, partner untuk Boboiboy untuk AI Team sementara batch 3 adalah Aslah. Bergetar hatiku bila bertemu si gadis ayu, cantiknya parasmu, ayu wajahmu, manis senyummu, lirik matamu. Sebelum aku cakap, aku nak kata-kata daripada korang dulu. Kata-kata? Okay, saya bagi Boboiboy lah start dulu. Janganlah, kau dulu. Aku dulu? Ya. First of all, saya rasa ini unexpected juga. Sebab saya tak sangka Abang Kak Bella nak bagi saya lagi talent baru. Tapi terima kasih atas tanggungjawab ini dan saya akan buat yang terbaik. Saya pula bang, terima kasih juga sebab sudah pilih kami sama-sama. Kenapa saya pilih Aslah? Sebab sebelum ni kan dia sama Daus. Jadi dia ni banyak crowd Sabah. Jadi saya pilih Aslah sebab dia banyak crowd Sabah je bang. Kalau macam Aisyah kan susah, malkodok sebelum ni. Oh, so maksud kau Asus tu senang je lah? Kalau Asus kan Daus kan kawan. Jadi sama. Sorry Ria. Boleh kasih kalah. Ini bukan bermaksudnya saya kawan makan kawan. Apa? Okey bang. Tak faham. Itu siapa bang? Tak faham. Oh, okey. Itu jelas Semenanjung lah. Okey. Okey. Jadi bertambahlah crowd Sabah saya. Okay, first thing first, aku untuk Aslah lah lebih dahulu. Sebab macam kita tahu, Una belum dapat, Sophie tak dapat, dan juga Fael pun tak dapat. Tapi mereka semua tidak memilih talent baru. Dan mereka bukan tak nak ambil tanggungjawab tu, tapi mereka lebih selesa dengan sekarang. Itu dan Sophie juga tidak memilih tu. Una juga memang tengah hype dengan dia punya masakan sekarang. Hari ni ada apa tu? Nampak menyerahkan juga. Jadi dia nak teruskan dengan itu. Dia tidak berani lagi nak ambil tanggungjawab. Tapi Mu seorang yang berani untuk ambil tanggungjawab. Sama juga Aisyah pun memilih talent baru apa semua. Tapi aku bagi kamu sebab aku satu benda Aslah, aku bangga dengan Mu. Sebab lepas pada Asus hari tu sampai sekarang Mu masih lagi steady buat konten. Masih lagi view Mu maintain. So benda tu yang rezeki dan juga hard work Mu paid off lah. Betul. Jadi aku rasa Mu adalah orang yang sesuai juga untuk guide talent sementara iaitu Boboiboy. Cuma aku tak berapa yakin kat Boboiboy ni. Aku tak yakin kat dia. InsyaAllah bang. InsyaAllah. Saya yakin boleh diasah. Oh ya. Yeah. Okey. Dan ini dia partnership terbaru AI Team untuk batch 3 Asboy.
Ada bakat kau? Saya diam-diam sejak selama ini. Mana? I like that one. So itulah dia Asboy. Terima kasih untuk Asboy. Tepukan untuk Asboy. Seterusnya adalah Ihin. Ihin. Ya. Kau pilih pilihan pertama kau tadi, Una. Pilihan kedua adalah Kiss ataupun talent baru. Dua karakter yang berbeza yang kau pilih. First kau pilih Una. Una macam kau tahu, kalau masa dengan Kanda pun memang dia tak buat konten partnership pun dan tidak diwajibkan pun. Dan Una boleh stand out dengan dia punya konten tersendiri sekarang. So maksudnya tugas kau tak ada tugas sangat untuk buat. Dan kedua pula kau pilih Kiss. Tugas yang besar. 7 konten yang kena buat dan perlu naikkan kalau tak orang judge, betul? Betul. Every time kalau kau tak mampu untuk naikkan sementara, selalunya akan bukan dikutuk lah, maksudnya akan disebut-sebut gitu. Jadi dua karakter yang berbeza, dua cara yang berbeza yang kau pilih. First, kau tak perlu nak handle pun, tak buat konten pun tak apa. Yang dua yang kau kena buat. Tapi pilihan yang berat kat kau adalah yang pertama. Okay, Kiss dah diambil orang. Tapi untuk talent sementara masih ada lagi seorang. Dan Una pun masih lagi berdiri kat sana. Pilihanmu lah ni. Okay, ini pilihanmu lah. Dan Ihin, mu adalah seorang lagi talent yang tak dapat talent sementara. Di mana Syami, Kanda pun tak dapat. Tapi Kanda biasa macam kita tahulah. Kerana dia tak perlu pun untuk tahun ni. Aiman, Harry, Irfan, Makan dah dapat. Hanya tinggalmu seorang saja. Jadi aku perlu ikut program ni. Aku perlu ikut program ni dan partner untuk Ihin adalah Una. Bila ditanya siapakah namanya, relax dia berkata bahwa Sharon namanya. Aduh manisnya, cantik sangat orangnya, membuat kau Una terlebih dahulu. Una, talent sementara kau tak dapat, orang yang kau pilih tak dapat, iaitu Kanda kau tak dapat. Kanda sebelum ni batch 2 kau dah dengan Kanda. Dan kali ni aku bagi kat Ihin. Kenapa Una, kau orang yang dah boleh stand atas kaki sendiri dah sekarang? Kau dah memang tak perlu partnership buat masa sekarang lah. Until mungkin getting view down ke apa benda ke apa semua. Okay? Dan masa orang Kanda pun bagi aku Kanda dah guide kau awal. Bukan guide lah, maksudnya Kanda tolong kau masuk in frame, tolong shoot ke apa semua. So and then Kanda pun buat haluan dia sendiri apa semua. Gitu. Jadi bagi aku kau tak kisah dengan siapa-siapa pun. Tapi kalau kau dengan sementara dan kau sendiri tak pilih kan, kenapa kau tak pilih sementara? Sebab saya rasa saya enjoy apa yang saya buat sekarang. And lagipun saya macam tak berapa nak ready lagi nak pikul tanggungjawab untuk handle talent sementara. So saya bagilah kawan-kawan saya dulu. Faham. Dan aku pun sama. Aku rasa benda tu sama. Sebab kalau tak, bila mu dengan sementara konten masuk ni mu tak boleh buat. Satu rezeki tu tak ada untuk mu. Kita orang tak boleh makan nanti. Okay, jadi tapi okey, alhamdulillah naik lagi apa semua. So bagi aku keep doing apa yang mu buat. Lagipun mu lebih suka gini. Senang, bukan senang nak buat konten. Just fikir menu datang, betul tak? Macam ni mu nak fikir macam mana mu nak ni flow the storyline and everything. Okay, untuk Ihin pula. Kenapa aku tidak bagi mu talent sementara? Tadi pun aku dah cakap. Mu ada dua karakter yang mu pilih. Satu yang mu tak perlu nak handle, satu lagi mu kena handle. Jadi untuk Ihin, aku rasa you are not prepared yet, Ihin, untuk ni. Mu belum prepare lagi untuk dengan talent sementara. So, aku bagi dengan Una sebab macam tahu, Una tak perlu pun mu nak kena guide ke, mu nak buat apa semua macam ni. Cuma tanggungjawab is tanggungjawab untuk Una. Every partnership, kalau dia nak buat konten, mu harus bagi kerjasama. Itu kecuali dia tak nak buat lah. Gitu. Jadi Una kalau nak buat konten, nak buat konten tetap kena tu jugalah apa semua. Okay? Sebab aku rasa 7 tahun ni mu pun nanti akan ada lagu nak keluar, betul? Tahun depan. Awal tahun. Awal tahun kan?
Jadi aku rasa bila kau nak start ada lagu ni, preparation kau tinggi. Jadi aku rasa tak ready yet lah untuk benda tu. Walaupun baju kau orang sama hari ni. Baju sama lah, aku boleh tukar fikiran ni. Kau ada baju sama lah. Okey, tak ada lah. Okey, so aku harap korang boleh terima keputusan aku. Dan untuk korang juga sama juga apa yang aku fikir is the best for AI team dan juga semua yang ada kat sini. Okey? Nak cakap terima kasih kat Abel sebab bagi peluang untuk kita orang bekerjasama. And then ni sekarang ni untuk kita dua kali ya? Kedua kali. Saya boleh fokus kat diri saya sendiri sikit. And then untuk Mira, semoga berjaya fighting Cayok. Ya. Betul, fokus pada diri sendiri dan ambil azam baru untuk tahun 2026. Aku tak nak nanti aku akan sebut sama macam aku sebut dekat makan untukmu. Aku tak nak ini adalah partnership terakhir Ihin. Dan kalau aku bagi talent baru kamu, kemungkinan aku akan cakap macam tu Ihin. Faham tak? Faham. Okay, jadi aku harap ni mu fokus pada dirimu dulu, muhasabah diri everything. 2026 aku tahu mu boleh buat. 2026 start over balik, tahun baru, azam baru, and line up pun line up baru dalam AI. So you have to fight for it. Okay? Alright, so inilah dia kita hilangkan Acura daripada segenap AI team buat selama-lamanya dan kita munculkan Acuna. Okay, seterusnya adalah talent baru. Silakan Capik. Okey. Yang kita bincang tadi susah betul tak? Ui, susah. Mira, Aisyah, Rina pilih. Tapi memang dua-dua memilih. Engkau milih Mira pilih kau lah. Tapi macam aku cakap aku pernah cakap dekat Mira. Sebelum kau boleh guide talent baru, kemungkinan aku perlukan orang yang memang power guide orang dulu untuk dia. Iaitu Kanda lah. Sebelum dia dapat talent baru. Sepatutnya lah bagi aku. Supaya dia mampu and everything lah. Dia belajar a bit sikit ke. Akan tetapi aura untuk korang berdua sangat kuat. Dah masuk lagi dan aku terkesima dengan ayat kau tadi. Ayat kau di mana memang dia orang tiga orang ni pilih saya hari ni. Ini ayat kau tadi. 3 orang pilih saya hari ni, tapi saya tetap pegang kepada orang yang pertama pilih saya, orang yang mula-mula nampak saya, dan disebabkan orang itu saya masuk kat sini. Dan orang itu adalah Mira. Saat engkau hadir dalam hidupku, seperti bunga yang layu kini mekar kembali. Beginikah rasa cinta setelah. Alright, so aku tak ada kata-kata sangat untuk korang dua orang ni. Aku nak kata-kata daripada Mira dengan kau dulu. Okey, Mira dulu Okey. Okay, first thing first, terima kasih untuk Abel dan Kak Bella sebab bagi peluang untuk Mira galas tanggungjawab ni. Dan terima kasih juga bagi Capik dekat Mira. Dan Mira nak ucap dekat Ihin. Untuk Ihin, 6 bulan tu agak lama. Tapi setiap masa dan juga perhatian yang Ihin bagi dekat Mira, Mira hargai sangat-sangat. Macam semua orang tahu, Mira anggap Ihin permata Mira. Ui. Semoga permata Mira lebih bersinar lepas ni. Kenapa Mira nak nangis? Tak. Untuk permata, maybe bye. Dan untuk sebelah Mira, hi hero. Untuk Capik, macam Capik tahu, Mira salah satu talent yang baru capai 100k. Betul. So, Syafiq ready? Kita angkat sahur sama-sama, kita belayar sekali, insyaAllah. Syafiq? Okay, untuk saya, first saya nak cakap terima kasih dekat Abang dengan Kak Bella. Sebabnya, saya pun tak tahu. Tak tahu nak cakap apa sebab saya speechless juga lah. Sebelum ni saya tengok, sekadar tengok daripada YouTube. Sekarang dah depan mata. Okay. Jadi, saya yakin
saya yakin dengan Mira walaupun dia kata baru dapat 100k semua benda. Saya rasa chemistry saya dengan dia kuat. Itu saja daripada saya dan saya yakin kita boleh buat lebih daripada semua. Yes, on. Ya. Aku minat dia punya confident ni. Confident dia cakap dia rasa dia boleh buat, itu je. Okay, tapi apa pun untuk korang berdua, untuk Mira especially, untuk Capik aku tak ada nak cakap banyak pun. Untuk Mira, inilah tugas Mira sebenarnya yang aku hold sampai aku rasa macam okay, inilah dia betul-betul yang sesuai dengan kau. Dan yes, engkau baru capai 1,000. Engkau lah orang yang paling, kau lah dalam AI team yang paling baru kan nak kira. Jadi sini lah masa kau untuk buktikan. Kalau kau tak dapat buktikan kat sini, kau juga tak dapat buktikan kepada aku dan juga kepada semua siapa-siapa di luar sana. So aku harap kau buat yang terbaik. Itu sahaja. Jadi partnership ni aku beri nama, dan partnership terbaru AI Team 2025 Batch 3 adalah Capira. Jadi hanya tinggal 3 partner lagi yang belum digabungkan. Syami, susah sikit untuk kau hari ni. Jangan kau duduk lambat kan. Saya tak pernah duduk lama macam ni. Okey, jadi kita akan teruskan dengan Ira terlebih dahulu. Okay, Ira, pilihan pertama kau. Saya memilih kekanda. Yes, kita tahu. Tapi apa yang kita pilih belum tentu kita dapat. Betul. Jadi mana-mana je, saya okey je mana-mana sebenarnya. Okey. Aku memang dah cakap dah kalau kau nak tahu sebenarnya, memang benda ada satu orang ni memang aku dah tanya dia sebelum ni. Dan aku dah minta dia galas tanggungjawab ni sebenarnya. That's why kau boleh memilih. Kalau sebelum ni dia tak boleh memilih orang ni. Batch 2, batch 1 dia tak boleh memilih orang ni. Tapi untuk batch 3 aku benarkan sebabkan aku pun dah tanya dia sendiri. Adakah dia boleh menggalas tanggungjawab ni, dan nampak macam sama-sama, so dia bagi. So itulah. Dan partner untuk Ira adalah Aiman Junaidi. Memang kau tercipta untukku, maka izinkan aku mengenalmu. Izinkanlah. Sejak bila Habib bincang dengan saya? Aku plot twist, aku bincang dengan orang lain. Aiman, 2 kali dah Aiman guide talent sementara. Alhamdulillah. So Aiman rasa Aiman boleh guide macam mana Aiman boleh guide Aina? Alhamdulillah, ini adalah salah satu rezeki yang orang kata tanggungjawab yang Aiman dapat, insyaAllah. Macam mana Aiman guide Aina, macam tu juga Aiman akan guide Ira dan lebih lagi, insyaAllah. Ya. Kata-kata. Sebenarnya Aiman ni ada dalam list saya. Tapi saya tak pilih dia sebab dia tak pilih saya. Semalam aku tak datang tau. Tapi tak apa, hari ni kita partnership. Jadi kita berjaya sama-sama. Ya. Okey, jadi aku jujur aku jawab. Kenapa aku bagi balik dekat Aiman sedangkan dia dah ada Aimana sebelum ni? Sebabkan cara kau guide Aimana tu pada awalnya aku tak berapa setuju, betul? Betul. Dan kemudian kau dah cuba untuk buat balik sampaikan aku menyukai Aimana tersebut. Tapi aku tak nak sebut pasal shit lepas lah. So maksudnya aku nak cakap tentang kelebihan kau untuk guide orang. Itu satu hal. Dan satu lagi, aku bagi peluang lagi kat kau sebab aku tahu kau seorang yang rajin, sangat rajin juga. So of course kita perlukan orang yang lebih, yang boleh guide orang baru. Of course dia nak screen time apa semua. So aku mengharapkan benda tu daripada kau, Aiman. Boleh, Man! Boleh, Man!
Jadi itulah dia. Partnership yang seterusnya ini diberi nama Manira. What happened here? Okay lah, dua adik-beradik. Adik-beradik dua bestie dah. Lepas ni. Okay, sebelum tu minta korang bangun. Bangun berempat. Bangun. Okay. So Syami tak ada dipilih Mi, tapi kau pilih Sophie pun dah ambil orang. Kau milih Una telah pun Dini. Rina sama, pilih ni dah ni, Aisyah pun sama. Okey, jadi kat sini kita akan start dengan Rina terlebih dahulu. Okey. So siapa yang partner dengan Rina, so itulah partner dia, dan opposite dia adalah itulah partner dia. Okey. So untuk Rina, aku ada bagi tahu dekat engkau, aku bagi tahu dekat partner sebelum ni kau, dan aku bagi tahu dekat netizen juga semua. Aku akan bagi last dance bila hujung tahun ni, bila dia dah nak release gitu. Tapi sayangnya dia belum release. Masih lagi ada untuk tahun 2026. Akan tetapi janji tetap janji juga. Kita tak tahu. Dan orang ramai mengharapkan. Dan korang nampak akhir-akhir ni aku dah start bagi vitamin and everything ke. Antara Syami atau Kanda. Jadi partner untuk Rina adalah Syami. Tak pernah ubah fikiran aku janji, biarpun kau ugur aku ada saksi. Okay, aku tak peduli kau kerana jari kecuali ini kalau tak mana nak satu. Jadi ini bermakna Aisyah adalah partner untuk Kekanda. Bisa aku bisa gila cinta yang pandang pertama, takut tidak diterima. Wah. Syami macam tak nak Ebe. Syami daripada hari. Ha? Tak nak. Dia dah cakap. Kalau tak nak, kenapa tak sebut nama perempuan lain? Kenapa dia sebut Siti Hazarina, Zarina. Yelah, tapi sebabkan dia tahu aku pernah macam ni lah. Aku pernah cakap kat dia, aku tak akan bagi. Kan dia cakap kat dia lah, bukannya kalau dia sebut boleh dapat pun. Sebab aku cakap kat dia, aku tak nak bagi lah. Gitu. Engkau dengan Sophie aku sebut macam tu. Tapi sebabkan aku tahu sebenarnya Karina takkan wujud kalau korang dipartnerkan sebenarnya. Daripada masa kau masuk batch 2 tahun lepas. Sebab tadi tu YouTube Syami problem. Jadi terpaksa pas balik kepada Kanda. Sedangkan Kanda batch 1 dah Kamanda. So jika partnership ni wujud, maka tidak wujudlah Karina. Of course lah, kita tak tahu kan macam mana. Sebab tadi tu pun mu sementara. Jadi orang ramai request untuk try korang. Dan Syami juga pernah cakap benda ni. Jadi aku nak try tengok untuk tahun terakhir, untuk last batch. Bukan dari segi YouTube and everything. Aku tahu korang bukan jenis yang post YouTube sangat. Tapi untuk just content performance wise untuk aku and everything kan. So kita tengok macam mana. Jadi itu antara sebab kenapa aku nak try korang dulu. Itulah dia. Ada kata-kata ni? Okay, untuk saya Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Abang Alif kerana bagi penutupan 2025 dengan benda yang manis. Saya tak jangka benda ni sebab saya tak pernah expect yang saya dapat dengan Rina. Sebab saya rasa kalau lepas batch 2 tu pun itu adalah peluang terakhir saya yang sebelum saya dapat Rina. Sebab kita tahu Karina ni tiada tandingan. So harapan saya untuk dapat Rina tu tipis sebenarnya. And setiap kali saya rasa ada FYP saya dengan Rina, saya just boleh repost je sebab saya takkan rasa saya boleh dapat pun. And kali ni saya boleh banyak lagi repost sebab dia sudah jadi partner saya yang sebetulnya. And saya akan cuba sedaya upaya sebab macam mana saya pilih dia dulu,
Macam tu juga saya akan jaga dia untuk sekarang. Andai ku ingin berterus terang padamu, adakah engkau mahu menerimaku? Lina, silakan. Saya tak nak cakap banyak. Akhirnya apa yang saya aim, saya dapat. 2 tahun dah ayat tu. 2 tahun? 2 tahun lepas dah ayat tu. Oh, betul lah. Oh, sebab kau yang pilih dia dulu kan? Oh, betul lah. Masa Rina bukan minta pendapat akak ke masa tu? Ingat tak? Masa mula masuk batch rasanya ada. Sementara. Masa kat rumah? Sama ada Syami atau siapa tak lagi. Safwan. Oh, Lepas tu tak ada pilihan. Oh iyalah, sebab time tu kau dah kat Manda, aku cakap tak boleh. Betul. Okey. Alright. Jadi inilah dia partnership yang 1 tahun dah sebenarnya kita extend dengan dia, kita hold dia yang tak pernah jadi. Iaitu Sharina. Jadinya Kanda dengan Aisyah. Saya tahu Aisyah tengah problem sekarang. Kau dah tahu dah. Mana ada Aisyah tengah problem? Tengah problem. And then Aku problem apa? tak ada lah, kan kau kurang post konten sekarang ni. Bila Aku dah konsisten balik lah. Kau yang tak tengok aku punya YouTube. Sebab tak menarik. Sebab tak lalu babi kau. Okey. Aku partnership dengan kau, aku tak tahu kenapa. Betul. Mungkin sebabkan aku rasa tak kena je. Betul. Jadi aku nak try lah, tak kena. Memang tak kena. Tak kena. Kau ingat kau ni hujan macam mana? Macam anjing kucing kau orang. Saya kucing lah. Tak kisah, kau pilih ke? Kau orang pilih ke? Jadi aku rasa kau bahagia dengan pilihan aku. Saya okey mana-mana. Saya pun okey je mana-mana. Janji jangan aslah. Jadi dia better daripada aslah. Better lah. Tapi dia rajin tak? Ni okey sikit lah. Ni okey sikit sebab saya tahu apa benda saya nak buat. Lepas saya duduk belakang tu, saya dah macam okey, aku tahu benda apa nak buat kat dia. Macam tu kan. Jangan bully dia. Tapi okey lah dengan Kanda sebab saya rasa vibe lain kot. Sebab kebanyakan partnership saya semua sweet-sweet. Tapi kalau buat sweet dengan Kanda macam pelik sebab dia dah pernah dengan kakak saya. Lepas tu saya pernah dengan kawan dia. Jadi macam macam geli-geli gitu. Supaya dalam maut. Okey. Jadi inilah partnership new gen sebenarnya. Orientasi. Tapi kita orang tak pernah. Tak pernah. Oh, tak pernah. Kita jumpa waktu orientasi. Kan okey, kalau dia cakap macam tu, recap balik yang momen di mana Aisyah masa awal-awal episod 1 Kanda. Kanda? Serius lah. Serius lah. Okey, dah. Make sure nampak muka Aisyah dengan jelas. Okey, jadi inilah dia guys. Partnership yang terakhir untuk tahun 2025 ni Batch 3. Kita berikan nama adalah Kandosyah. Oh, Kekasha. Alah, bagilah netizen boleh komen. Okey, aku pening. Netizen komen sendiri lah sebab ni unplanned punya partnership, aku pun tak tahu. Okey, jadi inilah dia. Korang tulis sendiri. Silakan. Kanda dan juga Aisyah. Alright, jadi itulah dia partnership untuk kali ni adalah partnership terakhir untuk AI Team 2025. Sebelum kita masuk 2026 dengan line up baru, partnership baru. Jadi, you puas hati tak dengan partnership kali ni? Puas? Yes. Okay, saya pun sama. Jadi tapi of course dalam ramai-ramai dalam 1 juta yang orang tengok, dalam 100,000 yang tengok, mesti ada yang celah-celah juga tak suka. Saya faham. Tapi saya nak yang terbaik untuk mereka semua dan saya nak terbaik juga untuk apa juga keadaan untuk batch 3 ni. Macam kita tahu batch 3 kita takut batch 3 ni. Kita takut korang tak boleh terima dan saya nak korang semua boleh terima. Batch 1, batch 2, batch 3 sebab kita semua AI Team. Walaupun AI Team sementara. Okey. So itulah dia. Sehingga kita jumpa pada next episode. Suara Papan, Tarik Apan, Berbicara Rifan. Mantap. Tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar jika
jika ku